Assalamualaikum. Saya di Zaras memilih madu-madu Young Bees untuk tujuan perubatan dan juga kesihatan. Kalau kita boleh lihat di sini banyak ya madu-madu daripada Young Bees. Kenapa saya memilih Young Bees? Kerana saya telah menyaksikannya sendiri. Dan kali ini kawan-kawan kita daripada Zaras telah pergi ke ladang Young Bees untuk menyaksikannya pula. Mari kita lihat. Satu jam lagi kita akan tengok apa rahsia lebah Borneo. Kita baru nak masuk hutan, kan tempat nak masuk. So dikatakan perjalanan lebih kurang 1 jam lebih lah, 2 jam. Salam. Alhamdulillah. Selamat sampai ke Bintulu. Di sini farm Young Bees Nambahan, kita ada lebih kurang 20 lebih farm. 185,000 hektar pokok akasia. Kita ada bee farm. Area tak besar, baru 300 ekar. Banyak lagi keluasan kita nak boleh pergi. So kita ada beberapa farm kat sini. Dan kita akan pergi ke farm kejap lagi, satu lagi. Lepas tu saya akan bawa pergi ke tengok macam mana kita breeding pokok akasia. Tepuk tangan. And now this is the machine. The machine is move the heart is out. Kita spin ni dengan manual sebab kita nak keluarkan madu ni secara manual. Lepas ni kita collectkan madu ni daripada farm, masuk dalam tong, lepas tu kita hantar ke kilang di Cebu. Jadi tengok madu ni keluar dengan cara automatik je. This is very simple. Simple teknologi. Tak perlu nak pakai mesin-mesin tau ya. So dia akan buat hari-hari macam tu, collect, tong dalam tong. Ya. Terkumpul dah. Nampak Okay, alright. Mati video. Dengar sudah. Matilah betul. 都吞塞。行了行了，你不是你给它勾起来，叫它勾起来。来，就这样一个个。来来来。So, hari-hari kita akan plant seed sebiji tu 100,000 mangkuk. Dia punya apa? Pot tu pot. 100,000 pot. Lebih kurang satu hari. 100,000 pot. 100,000 hari. 100,000 pot sehari. Jadi kalau kita tengok daripada kita hutan keluasan 180,000 hektar, you boleh bayangkan berapa banyak pokok yang boleh ditanam. Jadi maknanya we are taking care the ecosystem hutan, bukannya kita tak jaga. Kita jaga hutan, kita jaga bee, kita jaga. So, sebab we are the biggest in Asia akasia producer. Sekarang dah nampak kan? Percaya tak? Percaya, yakin. Young Bee number 1. Halo Cik Asfah. Halo. Isfah ya. Asfah. Selamat datang kita punya bee farm di Sarawak Bintulu kan. Macam mana perasaan, rasa best tak? Seronok sebab pada ni dapat jumpa. Sebelum ni just minum madu je, tapi tak tahu macam mana cara diorang bekerja, tak tahu bagaimana in real life lah dia punya sarang dia, dengan tempat dia, propolis, tengok semua in real life sangat-sangat cantik. Sebelum ni kita tengok kat video je kan? Ya, betul. Video dekat YouTube. Hari ni kita tengok live macam mana bee pun boleh mengamuk ni kan?
Dengan garang ya? Ya, ada. Terasa tak, Kang? Menyengat tadi, saya pun kena sikit. Aduh. Itu tu bagus. daripada Puan Rusia rasa bertuah ya datang ke bee farm ni. Dia apa pengalaman rasa hari ni? Tanya. Pengalaman pertama perjalanan ke sini. Sangat menyeronokkan. challenging lah, cabaran juga kan. Tengok bee farm. Okey. Kemudian yang kedua tempat dia. Tak sangka ni pemelihara penternakan yang lebah tu macam tu rupa dia. Apa saranan kepada seluruh rakyat Malaysia? Okey, sekarang ni saya rasa ada perlukan satu gerakan lah untuk memberi kesedaran supaya mereka lebih concern tentang madu yang dia ambil tu dah bagus, cuma pastikan dia asli. Jadi hari ni kita ada di bee farm. Tadi dah minum madu kan? Apa rasa madu tadi? Masam manis. Masam-masam manis? Sedap. Nikmat? Nikmat. Dah tapau sebotol ha. Apa saranan pada seluruh rakyat Malaysia? Kita perlu berubah untuk dapat kesihatan yang telah Allah anugerahkan pada kita ikut Al-Quran dan Sunnah. Jadi tibalah masanya untuk kita tukar gula pada madu. Saya bersama dengan Dr. Nurul. Apa khabar Dr. Nurul? Alhamdulillah, terima kasih. Dengan suaminya Encik IR Syahril. Alhamdulillah, sihat. Sama, kita pun engineer juga. Sama. Alhamdulillah. Kita bercerita tentang madu. Saya nak tanya pengalaman sendiri pada Dr. Nurul sendiri. Apa pengalaman Dr. Nurul bila melihat sendiri bee farm di Rawan? Okey, alhamdulillah pertama-tamanya rasa sangat kagum dan bersyukur dapat datang ke sini dan tengok sendiri. Dan saya tengok satu management, satu teamwork oleh kumpulan Encik Isa sendiri dalam menjadikan ini satu kenyataan lah. Dan juga tengok banyaknya sarang-sarang lebah dan tengok sendiri proses yang dibuat. Kita tengok macam mana plate-plate tu berat dengan madu dan di spin dan kita rasa direct fresh. Yang tu rasa memang teruja ya. Teruja. Nikmat ya. Nikmat. Baik, kita tengok apa Cik Syahril pula. Cik Syahril, apa pengalaman dari segi keajaiban yang dinampak sebelum ni tak pernah tengok tapi dah tengok hari ni. Sebelum saya bercerita hari ni dah nampak sendiri. Apa rasa-rasanya nak dikongsikan? Pada saya alhamdulillah syukur kerana akhirnya hari ni hari yang dinanti-nanti. Sejak 2 minggu tak boleh tidur. Sejak kita duk marketkan madu ni, tapi untuk mendapatkan kepastian 100% bahawa madu ni asli, jadi kita dengan mujahadahnya kita datang ke sini. Alhamdulillah. Walaupun terpaksa naik kapal terbang bangun pagi-pagi sampai ke sini hampir 2 jam untuk sampai ke farm ni, tapi alhamdulillah berbaloi rasanya.